Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita manjat rasa syukur kehadrat Allah di atas segala limpah kurnia dan izinnya. Kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ini untuk sama-sama menyambung perbincangan kita dalam kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Dan kita masuk hari ini perkara yang nombor 5. Masih lagi dalam bab yang pertama, Sayalah Mestilah Muslim di Sudut Aqidah. Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga, manakala balasan ke atas orang kafir lagi derhaka ialah api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan masuk syurga dan satu golongan lagi akan masuk ke dalam neraka. Surah Asy-Syura surah 42 ayat yang ke-7. Mukmin terbahagi kepada dua, iaitu mukmin yang kuat serta teguh imannya dan mukmin yang lemah imannya. Orang mukmin yang kuat dan teguh imannya itu ialah orang mukmin yang bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan mengakui dengan lisan, bahkan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Manakala orang mukmin yang lemah imannya ialah orang mukmin yang sekadar percaya, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya sahaja, mempercayai dan membenarkan adanya Allah, mengakui dengan lisan dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi cara hidup dan tingkah laku mereka bercanggah dengan akhlak dan syariat Islam. Baik, apabila kita sebut tentang persoalan iman, kita bincang banyak hari itu tentang sifat-sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman. Kita dah bincang dalam sebelum ini. Baik, makna dikatakan bahawa orang mukmin yang taat, orang yang beriman kemudian dia taat, bukan sekadar iman tapi taat, maka Allah Taala beri padanya ganjaran syurga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang disebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur dalam ilmu tauhid kita sebut tentang kafir. Orang kafir maksudnya orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyengutukan Allah dengan selain daripada Allah, ataupun menolak sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi kafir. Dia akan jadi orang yang terkeluar daripada agama. Baik, dalam kita membicarakan perihal orang mukmin pun terbahagi kepada dua, iaitu orang mukmin yang benar-benar kuat. Kuat maksudnya apa? Orang mukmin yang imannya berada di tingkat yang tertinggi. Dia bukan sekadar percaya, dia bukan sekadar yakin, dia bukan sekadar mengucap dengan lisannya, tetapi dia membuktikan dengan anggota tubuh badannya. Itu dia panggilkan sebagai orang mukmin yang kuat. Macam mana dia nak bukti dengan tubuh badan dia? Melaksanakan perintah Allah, tunduk, patuh, melaksanakan solat. Bukan sekadar dia solat, tapi solatnya di awal waktu. Bukan sekadar dia solat awal waktu, solatnya berjemaah. Bukan sekadar dia solat berjemaah, dia solat dengan adanya solat-solat sunat. Ini dia panggil orang mukmin yang kuat. Ya. Apa yang kuatnya? Iman dia kuat. Bila dia uji dengan cabaran, dia ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni bila kita minta Allah Taala tambah iman, maknanya kita kena bersedia dengan ujian. Sedialah dengan ujian, sebab bila minta tingkat iman pasti ada ujian. Tak mungkin orang yang minta tingkat iman lepas tu tengok ujiannya tak berapa kuat. Dia mesti kena bersedia akan ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kehilangan terhadap orang-orang yang disayangi, sama ada harta bendanya musnah, sama ada dia akan didatangi dengan penyakit-penyakit yang tertentu. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan berusaha menjauhi
larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan dia boleh laksana tapi yang yang mungkar tu dia tak boleh tinggal. Tu masalah juga kan. Semayang 5 waktu, dandut juga. Semayang 5 waktu, karaoke juga. Majlis selawat juga, tapi rasuah sama kuat dengan selawat. Hari Isnin pergi selawat, hari Rabu dah mula rasuah balik dah. Pergi selawat pakai kopiah putih lagi, jubah putih, serba putih. Seolah-olahnya selawat itu hanyalah mainan dia saja. Duduk depan lagi, atas stage lagi duduk. Tapi tengok dia jugalah rasuahnya. Dia jugalah yang melakukan penyelewengannya. Jadi ini dia ada antara orang yang berlakon menjadi orang mukmin. Orang mukmin ni dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka orang yang takut apa dia buat? Orang yang takut ialah dia bukan sekadar buat baik, tetapi dia cuba jaga diri dia jangan buat benda-benda maksiat. Ni orang yang takut pada Allah. Mungkin tuan-tuan pun dalam hidup jumpa kan macam-macam orang kan. Orang yang buat baik tapi maksiat dia tak boleh tinggal. Banyak tak orang macam ni? Banyak. Solat, sedekah, bagi cek besar lagi. Tapi maksiat jalan beriringan dengan dia. Isteri tak tutup aurat. Pergi umrah, balik umrah lagi. Kejap-kejap dengar pergi umrah, balik umrah. Tapi maksiat sama juga. Harta rakyat, harta dia. Harta orang, harta dia. Harta dia tak boleh pergi ke orang. Jadi ini dia tak jadi mukmin, dia tidak jadi mukmin yang kuat. Sebab dia bercampur aduk kehidupan dia dengan perintah Allah dia buat, larangan Allah dia tak tinggal. Itu masalah ya. Perintah Tuhan buat, larangan dia tak tinggal. Maka dia kata mukmin yang benar-benar kuat, perintah Allah Taala tu dia buat, larangan dia jauh. Nak tinggal larangan ni susah tu. Nak buat baik senang. Nak buat baik senang, bagi salam dapat pahala. Ya. Buat bagi sedekah dapat pahala. Nak tinggal maksiat ni. Maksiat ni tu bila dia dah jadi sebati dalam tubuh badan, nak tinggal susah. Terutamanya bagi orang yang di hujung-hujung usia baru kenal agama. Nak tinggal dia punya PL lama tu payah nak tinggal lah. Seorang isteri yang biasa duk mengungkapkan kata-kata tak baik dengan suami dia. Lepas tu dia pergi kuliah muslimat, pergi baca Quran. Dia bagus kat situ, tapi dengan suami sama kat baling pinggan lagi. Gaduh pinggan terbang. Ada suami yang mengadu saya, kata ustaz, isteri saya boleh bergaduh di baling pinggan. Isteri tu anak murid saya dalam kuliah muslimat. Macam mana jadi begitu tu? Kuliah muslimat attend, khusyuk duduk depan sekali, tapi bergaduh dengan suami pinggan terbang. Macam mana tu? Makna mak, baik buat tapi dosa tak boleh tinggal. Susah jadi gitu. Nanti bila timbang hari akhirat esok, tengok habis amalan-amalan baik. Sebab apa? Sebab amalan baik itu bercampur dengan dosa, akhirnya musnah. Ya. Solat tapi riak. Solat tapi ada sifat ujub. Masalah lah. Ya, masalah besar lah. Ya. Sebab bila kita lihat buat baik tetapi pada masa yang sama maksiat juga masuk. Buat baik pada masa-masa maksiat juga berjalan beriringan, ya. Baik, orang yang dikatakan mukmin yang lemah ialah dia sekadar percaya. Lisannya mengungkapkan, hatinya yakin, tetapi dalam perbuatan dia tak menggambarkan dia perangai orang beriman. Dalam kehidupan dia tidak menggambar orang beriman. Ya. Dalam perniagaan dia penipuan berlaku. Sedangkan benda tu dosa. Benda tu adalah benda Allah Ta'ala murka, dia terlibat dengan perniagaan yang haram. Dia kata kalau semua haram, macam mana nak berniaga? Dia terlibat juga. Dia tak dapat membuktikan keimanan dia. Maka orang ni dia panggil orang mukmin yang lemah. Dia belum lagi jadi kufur, belum. Dia tak jadi kafir lagi, belum. Tetapi dia jadi yang lemah. Sebab apa? Sebab banyak sangat dosa dia. Dosa itu berpaut-paut dia kat dia banyak sangat. Bila banyak sangat dosa ni bahaya tu sekalian. Seorang anak murid bertanya dengan guru dia. Dia kata, wahai tuan guru, apabila aku melakukan maksiat, Tuhan masih lagi memberi aku nikmat. Kenapa jadi begitu? Aku buat maksiat tapi Tuhan bagi nikmat. Kata tuan guru, sesungguhnya engkau telah ditipu oleh syaitan. Apabila kamu melakukan maksiat, sebenarnya Allah Ta'ala telah menarik kepada kamu nikmat, cuma kamu tak sedar. Apa nikmat yang Allah Ta'ala tarik? Kata tuan guru, yang pertama,
apabila kamu melakukan maksiat, Allah tarik kepada kamu nikmat kelazatan dalam melakukan ketaatan. Apabila manusia buat maksiat, dia tak taubat, dia rasa okey je, sihat je, makan selera, makan kenyang, tidur lena, okey je, tak ada masalah pun. Kata tuan guru, kamu tak sedar. Tuan guru dia kata kamu tak sedar, bila kamu buat maksiat itu sebenarnya Tuhan tarik kepada kamu satu nikmat, iaitu nikmat kelazatan dalam melakukan ketaatan. Maksudnya apa tuan-tuan? Semayang tapi tak rasa apa-apa lepas semayang. Baca Quran tapi tak rasa apa-apa lepas baca Quran. Tinggal baca Quran pun tak rasa apa. Tak rasa apa. Ya? Tak ada kekhusyukan dalam semayang. Lepas semayang tak rasa apa, sebelum semayang tak rasa apa. Jadi nikmat solat tu tak ada lah. Tak dapat rasa nikmat. Tak ada lepas solat tu dia rasa tenang. Tak ada lepas solat tu dia rasa lepas dah tanggungjawab dia kepada Allah. Tak adalah lepas semayang tu dia rasa, ya Allah terimalah semayang aku. Tak ada. Semayang ke tak semayang serupa. Ya, baca Quran, biasa baca Quran, hari ni tertinggal pun tak ada rasa apa-apa. Makna nikmat itu Allah Ta'ala tarik, dia tak perasan. Yang kedua, kata tuan guru kepada anak muridnya, apabila kamu melakukan maksiat, maka Allah Ta'ala tutup kepada kamu pintu-pintu untuk kamu mendapatkan kebaikan daripada amal-amal yang lain. Ya, bila manusia melakukan maksiat, Allah Ta'ala tutup pada dia pintu-pintu untuk dia mendapatkan ganjaran-ganjaran yang lebih besar daripada amalan-amalan lain. Contoh, dia semayang tapi dia tak semayang berjemaah. Dia semayang tapi dia tak mari solat berjemaah, sedangkan solat berjemaah tu ganjarannya lebih besar daripada semayang seorang diri. Dia dengar azan, dia tak datang sebab dalam dirinya ada maksiat yang tidak dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangun malam, dia pergi bilik air, tetapi dia tak rasa nak solat tahajud. Dia bangun masuk bilik air tapi tak rasa nak semayang tahajud. Maknanya dia tak nampak ganjaran itu. Nak solat, nak ambil wuduk, nak solat 2 rakaat tu dia tak dapat buat. Padahal dia bangun berjalan kaki nyonya-nyonya masuk bilik air, keluar, tidur balik. Ada maksiat yang berlaku menyebabkan dia ditutup padanya untuk tidak melakukan kebaikan. Ya. Apa lagi? Tabung lalu, dia ada duit tak masuk. Bukan dia tak bawa duit, dia bawa duit tapi dia tak rasa nak bagi. Dia jumpa orang fakir dan miskin, dia nampak orang fakir miskin yang memerlukan, dia ada duit lebih pun dalam poket, tak rasa nak ulur. Itu maknanya dia tutup kepadanya pintu-pintu untuk dia mendapat ganjaran yang besar dalam amalan dia. Kita kena cermat tuan-tuan, takut-takut kita termasuk kumpulan tu. Bukan kita tak ada duit, ada duit tapi tak rasa nak bagi, tak rasa nak ulur. Tengok orang miskin, dia berniaga, tak rasa nak beli dengan dia. Pergi pasar raya, nampak grand sikit, pergi pasar raya tengok makcik-makcik kampung jual pasar malam, tak beli, tak standard. Ya. Tengok makcik jual pisang RM3.60 sekilo. Oh tak apa, pergi beli pasar raya 38, okey. Jaga. Ada tu benda-benda yang kita tak nampak di situ ditutup, ya. Yang ketiga, kata tuan guru kepada anak muridnya, apabila kamu melakukan maksiat, maka kamu merasa kelazatan dalam melakukannya. Bila dia buat maksiat, dia rasa seronok. Dia buat maksiat, dia rasa suka, dia tak boleh nak berhenti, ya. Kita tengok orang main judi, ya. Orang main judi dia payah berhenti, kan? Susah orang main judi, orang main nombor ekor, orang minum arak, susah dia nak berhenti. Sebab dia dah jadi maksiat tu dah sebati dengan jiwa dia, ya. Umur sampai 80 lebih lagi duk main nombor ekor lagi, ya. Dulu saya duduk di KL, saya kawan dengan orang macam ni, 80 lebih main nombor ekor lagi. Masalahnya bila main kena itu susah tu, lagi payah nak berhenti, ya. Main kena macam mana nak berhenti? Jadi kita merasa kelazatan dalam melakukan maksiat. Bahaya kita tu, kan? Bahaya, ya. Yang keempat, kata tuan guru, apabila kamu melakukan maksiat, ditutup kepada kamu pintu-pintu taubat. Bila dia seronok dengan maksiat, dia tak rasa menyesal, buat tak berhenti, maka dia tutup kepadanya pintu-pintu taubat. Tak rasa nak taubat. Dah tua pun tak rasa nak taubat, ya. Main golf lagi umur 85 tahun, ya. Dia pandang-pandang golf lagi umur 85. Sampai pukul bola golf tu, orang lain pula kena main tampung, takut patah pinggang dia. Tak rasa nak taubat bahawa benda-benda tu adalah satu benda yang mensia-siakan masa. Tak rasa, bila bukan dia sekadar main golf, tempat golf tu dengan KD yang tak tutup aurat, dengan
berpaut dengan orang yang bukan muhrim dan sebagainya, selamba ya. Umur dah 85 dah. Ya. Sian kan? Sian. Sebab apa? Sebab ditutup padanya pintu-pintu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati, kita kena beringat. Jangan kita tertipu dengan benda-benda begini. Jangan kita kata, saya buat maksiat tapi nampak okey. Tu orang hari surau tu, tengok-tengok masuk hospital, keluar hospital. Mayang pun duduk atas kursi. Kita okey je. Jaga. Ada tu kena tipu, dia telah ditipu oleh syaitan ya. Kita telah ditipu oleh syaitan ya. Maka sebab itu orang mukmin dia kena jadi mukmin yang kuat, jangan sekadar menjadi mukmin yang percaya, yang mengungkap dengan lidah, tetapi dalam kehidupannya berkeluarga, dalam kehidupannya bermasyarakat, dalam kehidupan dalam dia bermuamalah dengan orang ramai, tak menggambarkan dia tu macam orang Islam. Orang salah parking kat rumah dia mengamuk dah. Orang salah parking kereta je, dia dah mengamuk dah ya. Maka tuan-tuan, orang mukmin tidak begitu ya. Orang mukmin tidak begitu. Baik, kita tengok dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut tentang ciri-ciri golongan yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang ataupun mereka apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Iaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperolehi beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki, yakni nikmat yang paling mulia. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Baik tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang orang yang sebenar-benar beriman. Makna mukmin yang dikatakan betul-betul beriman kepada Allah, yang kuat. Ada berapa ciri disebut oleh Allah? Yang pertama disebut orang yang beriman itu ialah apabila disebutkan kepada mereka nama-nama Allah, maka hatinya menjadi gerun. Sebut nama-nama Allah. Tuan-tuan, kita ni dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Allah tu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hati kita macam mana? Kalau hati tak ada rasa apa-apa, maknanya masalah kita ni kan. Hati tak ada rasa apa, dengar Allah Maha Besar tak ada rasa apa. Dengar nama-nama Allah, Al-Malikul Quddus, Salam, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbarul, Mutakabbir. Tak ada rasa apa. Jadi maknanya kalau sebut nama-nama Allah tidak memberi apa-apa implikasi kepada hati kita, maknanya kita ni tak sampailah kedudukan yang disebut sebagai orang yang takut kepada Allah. Sebab itu bila disebut nama Allah tu nama-nama yang hebat, kita rasa takut. Rasa gerun, sebab Allah Ta'ala tu maha hebat, Allah Ta'ala tu maha besar. Jadi sifat tu ada dah kat kita. Kalau tak ada, susah kita. Sebab tu dipanggil kepada azan itu ada kalimat-kalimat yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ramai yang bila mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia rasa nak datang. Dia rasa yang panggil ni bukan muazzin, yang panggil ni Allah. Dia dapat mengetahui yang panggil ni Allah, bukan muazzin yang panggil. Kalau dia dapat rasa, hebatlah iman dia. Panggilan dia panggilan Allah. Dalam tak ada masalah apa, dia boleh hadir, dia tak hadir. Maknanya hati dia ada masalah, iman dia ada masalah. Jadi kita kena cek, kita tu masuk dalam kumpulan ini. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi lebih bertambah iman. Iman dia bertambah-tambah lagi. Maka bila iman dia bertambah, apa dia buat? Bila disebut tentang bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Orang bertambah iman ni macam mana? Orang yang dia faham Quran. Itu dia, orang faham Quran. Bila baca Quran dia faham. Dan dia cuba berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, persoalan itu sekalian, kita ni baca Quran ni bertambah dah iman. Itu soal dia. Macam mana nak tambah iman baca Quran?
Macam mana nak bertambah iman bila mana kita baca Quran? Tak ada jalan lain tuan, melainkan kita betul-betul berusaha untuk faham. Kita kena tengok Quran ni, kena faham supaya kita tahu apakah mesej yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak tambah iman? Sebab itu beberapa kali saya sebut tuan-tuan kan, bila mana kita baca Quran, maka hendaklah kita buat apa? Hendaklah kita cuba faham maksud-maksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha bagaimana nak faham. Tengok tafsir, tengok terjemahan. Bila kita tengok tafsir, tengok terjemahan, baru kita faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Bila kita duk baca tapi kita tak melihat ayat-ayat Allah, tak faham. Jadi tak ada kesan pada kita. Tidak menjadi apa-apa kesan pada kita. Baca, sebab tu kita disebut dalam Quran ni bukan sekadar baca, dia tadabbur. Adanya sifat tadabbur. Tuhan kata bila kamu baca Quran, bacalah dengan tadabbur, baca dengan tartil, kemudian cuba faham, cuba hayati, cuba tengok mesej nak sampai. Ada di situ asbabun nuzul, sebab ayat tu turun. Dan kenapa ayat tu diturun di Mekah, kenapa tidak diturun di Madinah, kenapa ayat tu turun di Madinah, kenapa tak diturun di Mekah, sifat-sifat ayat turun di Mekah bagaimana, sifat-sifat ayat turun di Madinah macam mana. Kita baca ayat Quran yang Tuhan sebut, apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar. Apabila dibaca kepada kamu Quran, hendaklah kamu dengar. Kemudian dia kata wa ansitu, hendaklah kamu diam. Tuhan sebut dua. Baca Quran, bila kita dengar baca Quran, hendak kita diam, hendak kita dengar. Apa maksud tu tuan-tuan? Maksudnya termasuklah pengajian-pengajian ilmu. Bila kita mari pengajian-pengajian ilmu, ada para ustaz, ada para tuan guru mengajar, masa tu bukan masa kita baca Quran. Sebab masa tu para ustaz, para tuan guru tengah duk hurai tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita dengar dan hendaklah kita diam. Tapi masalah dalam masyarakat kita tak jadi begitu kan? Saya ceramah banyak tempat tuan. Kemarin saya ceramah di Putrajaya ni, saya tegur sangat-sangat. Sebab hak duk baca Quran, saya duk mengajar ni, hak baca Quran ni tu imam. Duduk depan sini pula tu. Oh, serabutlah kepala kita. Dia duduk hafal Quran. Dia tu imam, hafiz. Ujung sana ada satu duduk baca Quran. Ujung belakang tu ada baca Quran. Tuan-tuan sekalian, ayat tadi tu bukan ustaz yang suruh diam, Allah yang suruh diam. Diam, dengar. Sebab para ustaz, para guru tu duk mengajar tentang hurai Quran lah tu. Maka hendaklah kamu diam dan dengar. Tinggal bacaan Quran, tinggal tasbih, tinggal sembahyang sunat. Tapi kita tak nak faham. Kita tak faham, maka bila ada majlis pengajian, kita sibuk nak buka, nak baca Quran. Kalau tak nak duduk majlis pengajian, pergi duduk kat luar pergi baca. Jangan ada dalam majlis pengajian. Saya tegur banyak kali tuan. Banyak kali. Kemarin di Putrajaya saya tegur. Sampai jemaah pun tegur orang baca Quran tu. Berhentilah baca. Sebab bising, ganggu orang nak kuliah. Ya? Saya ada kuliah di Bangi satu tempat. Saya sebut begini, lepas tu AJK jumpa saya. Dia kata, ustaz elok ustaz bagi tahu. Sebab muslimat selalu ustaz mengajar dia baca Quran kat belakang. Dia kata, yang suruh diam, yang suruh dengar tu bukan ustaz, bukan ustazah, bukan tuan guru. Allah yang suruh diam. Sebab huraian dalam kuliah tu cerita Quran lah. Dah kita tak faham Quran, para guru menghuraikan tentang ayat-ayat Allah. Lalu dia pergi baca Quran, dia pergi buat hafalan, dia pergi sembahyang sunat kat belakang, dia duduk tasbih. Ini orang tak faham Quran. Ini memang confirm tak faham Quran tu Islam. Ada satu masjid, saya pergi bagi tazkirah Jumaat. Dia baca Quran gitulah. Kuat pula tu. Jadi saya tegur, lagi kuat dia baca. Nak protes. Kata kesian pakcik ni, dah tua-tua makin jahil lagi. Ya. Kesian ni dia. Sebab dia rasa ini nak kena baca Quran. Tak, sebab tu saya sebut dulu tuan-tuan, bila kita bertembung di antara ibadat dengan ibadat, mana dulu mana kemudian. Kita kena tahu kan aulawiyatnya apa dia. Baca Quran ibadat, sembahyang sunat ibadat, tasbih ibadat, majlis ilmu ibadat. Baik, sekarang semua berlaku serentak, kita kena beza mana dulu mana kemudian. Apa yang patut kita kejar, apa yang tak patut kejar-kejar. Quran ni sat lagi lepas majlis ilmu boleh baca, tak ada masalah kan. Nak sembahyang sunat lepas majlis ilmu boleh baca. Nak tasbih lepas majlis ilmu boleh baca. Sebab majlis ilmu tu hanya mungkin 1 jam lebih sikit, ustaz pun balik. Habislah penghuraian. Masa tu awak baca lah. Ya, ini masalah sebab dia tidak memahami. Dia ingat ayat itu hanya cerita bila mana orang baca Quran.
Kan? Baca Quran, diam, tak ada cakap orang baca Quran. Dia tak faham bahawa ayat itu juga menjurus kepada huraian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ayat-ayat Allah. Yang para guru menceritakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah yang besar. Ini masalah besar. Nak perbetul benda ni payah tu kan? Payah. Sebab dia dah biasa. Saya banyak kali tegur pun, saya tengok orang yang sama juga. Tiap kali saya kuliah, orang yang sama. Dia akan sembahyang sunat. Kata kesian. Duk tegur pun tak nak terima lagi. Duk terang pun tak nak terima lagi. Ini orang yang kita panggil dia tidak faham agama, ya. Baik. Yang ketiga Allah Taala sebut siapa dia? Yang ketiga ialah orang yang bertawakal kepada Allah. Apa makna tawakal, tuan-tuan? Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tawakal. Tapi sebelum menyerah diri mesti ada ikhtiar. Mesti ada usaha. Ikhtiar tu kena ada. Sebelum kita serah, kita ada ikhtiar. Sebab itu Nabi SAW datang sahabat, dia tak ikat unta dia. Nabi kata, kenapa kamu tak ikat unta kamu? Dia kata, ya Rasulullah, aku tawakal kepada Allah. Nabi kata, kamu ikat, lepas tu kamu tawakal. Maknanya kena ada usaha. Ikat dulu. Tak boleh tu kita duduk surau masjid, duduk zikir, macam mana anak isteri? InsyaAllah aku tawakal kepada Allah. Allah Ta'ala yang menurunkan rezeki. Itu tak boleh, tak betul. Sebab dia suruh cari, dia suruh usaha. Bukan maknanya, tak apa, rezeki itu Allah Ta'ala yang turunkan, saya tawakal pada Allah. Tak betul tu. Sebab dia suruh usaha. Nabi SAW tegur di antara sahabat yang duduk meminta-minta. Nabi kata, kamu pergi masuk hutan, pergi potong kayu junjung atas kepala kamu, kamu meniaga, kamu jual, itu lebih aula, lebih mulia berbanding kamu meminta-minta daripada orang. Dia suruh usaha. Bukan makna tawakal serah begitu. Tawakal ni mesti setelah kita dah ikhtiar, dah usaha. Konsep tawakal tu kena faham, ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu maknanya dia dah usaha, dia dah buat macam-macam. Allah Ta'ala akan buka kepadanya jalan-jalan daripada sumber-sumber rezeki yang Allah Ta'ala beri, yang dia tak pernah sangka-sangka. Allah Ta'ala sebut kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tuan-tuan panggil ayat apa tu? Ayat 1000 dinar. Macam mana datang 1000 dinar? Wallahu alam, saya tak tahu. Orang Malaysia ya panggil 1000 dinar ni. Ayat 1000 dinar daripada surah At-Talaq, Macam mana datang 1000 dinar? Saya pun tak tahu. Saya pernah diberi assignment oleh pensyarah saya dulu untuk cari tentang macam mana datang 1000 dinar. Cari tak jumpa. Siapa yang panggil 1000 dinar? Orang Nusantara yang panggil. Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, orang Patani. Tapi tengok dalam bahasa Inggeris tak ada pula 1000 dinar lah. Tuan-tuan pernah jumpa? Tak ada. 1000 dinar tak jumpa. Jadi macam mana? Tak tahu. Orang Melayu macam mana tak tahu. Lepas tu dia kata kalau gantung boleh jadi kaya. Gantung Al-Quran boleh jadi kaya. Jadi kononnya sebab ayat tu ayat cerita tentang tawakal. Tak bolehlah gantung jadi kaya. Kena ikhtiar, kena usaha. Kedai dia gantung jadi kaya. Memanglah dia gantung, kita duduk pergi kedai dia, kaya lah dia. Bukan kerana dia gantung tu. Kedai mamak selalu gantung ayat tu. Ayat 1000 dinar, ya. Baik tuan-tuan sekalian. Maka Allah Ta'ala sebut orang yang bertawakal itu adalah sifat orang beriman. Baik, kemudian apa dia orang yang iman yang kuat? Allazina yuqimunas solah. Ya, orang yang beriman ialah orang-orang yang mendirikan solat. Mendirikan solat maknanya apa? Orang yang solat dalam keadaan dia betul-betul faham tentang solat dia. Kita masalah tu orang solat ni banyak dia tak faham apa dia solat. Saya baru bagi kursus di sebuah universiti, saya tak nak sebut universiti mana. Daripada umur 22 hingga umur 56, ada 40 orang, hampir 40 orang. Saya bagi kursus tentang kerja sebagai ibadat. 2 hari saya bagi kursus. Hari pertama dah jadi bukan modul saya, dah jadi tanyalah ustaz. Soalan yang ditanya ialah berkaitan tentang batal wuduk, batal sembahyang, sembahyang sah, sembahyang tak sah. Ini masalah besar ni. Yang tanya kat saya tu umur 40 tahun ke atas. Sebab itu tuan-tuan, saya memilih untuk membuat tugas saya ialah saya mengajar, saya buat kurs training di Jabatan Kerajaan Swasta. Ya. Itu kerja hakiki saya lah. Saya buat latihan di pejabat-pejabat kerajaan.
Saya mengajar part time di UPM, saya mengajar part time di Pusat Giamara. Tapi kerja hakiki saya tu, perniagaan saya tu, saya buat apa ni? Saya buat perniagaan latihan. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab saya nak target orang tak mari surau masjid ni. Jabatan kerajaan ni dia kena hantar pergi khusus 7 kali kan, KPI dia 7 kali. Jadi bila datang tu tuan-tuan, ialah orang tak pergi surau masjid rupanya. Jadi bila tak pergi surau masjid, dia tak tahu tentang batal tidak batal. Saya tanya, apa beza di antara batal semayang dengan semayang tidak sah? Oh, pening, tak boleh jawab semua. Semua tak boleh jawab. Apa beza batal semayang dengan tidak sah semayang? Mesti boleh tahu beza. Ada yang tanya saya lepas semayang, lepas dalam saya kursus tu berhenti rehat. Kata, Ustaz, saya nak tanya soalan personal. Tak apa, sila. Ustaz, saya dah kahwin, Ustaz, saya ada anak 2. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya pasal mandi wajib. Sudah. Anak 2 lah tuan tanya mandi wajib. Saya tanya kenapa? Ustaz, saya niat mandi wajib saya begini. Sahaja aku mandi untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Macam mana tuan saya nak jawab? Anak 2 dah. Sahaja aku mandi untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Ambil mana tu? Macam mana nak jawab? Anak 2 dah. Bayangkan Sebab apa? Sebab dia tak nak mari surau masjid, tak mari mengaji. Saya kata tak sudut niat macam tu lah. Niat saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Selesai dah. Tapi Ustaz, lepas saya mandi tu saya semayang. Lepas saya semayang tu saya rasa macam tak sah yang mandi wajib saya. Lepas tu rasa nak mandi balik. Ni lagilah masalah. Was-was syaitan pula. Masalah lain. Ya. Betul sekalian. Tengok. Bila dia kata mendirikan solat ni, bukan makna semayang saja. Ilmu tentang solat tu kena tahulah. Batal, tidak batal, terlebih rukun macam mana nak buat, tak cukup rukun macam mana nak buat. Bukan boleh semayang, bukan boleh berhenti-berhenti. Ya, semayang, rasa lupa, start semula. Boleh ke macam tu? Mana boleh start semula macam tu? Haram hukumnya. Tak boleh berhenti macam tu. Kena tengok berapa yang tak cukup. 2 ke 3, 2 ke 3. Kita ambil hak paling kurang. Ya. Jadi, mendirikan solat tu selesai. Hal-hal berkaitan dengan solat. Batal, semayang, tahu. Ya, tidak sah semayang, kena tahu. Maka orang yang disebut mendirikan solat bukan sekadar mari semayang betul tak ada rasa apa, ya. Kemudian Allah Ta'ala kata ciri orang yang beriman mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maknanya keluarkan zakat ataupun memberi sedekah. Ya. Dia dah semayang, Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki, ada rezeki yang halal, maka dia kena keluar sebahagiannya sebagai zakat. Tak bolehlah dia meniaga benda haram lepas tu dia nak keluar zakat. Tak boleh. Niaga benda haram lepas tu keluar zakat. Mana boleh? Saya nak bayar zakat boleh? Niaga apa? Saya tak adalah ada perniagaan apa, semua saya ada ladang bela babi. Saya tak makan babi, saya bela je. Boleh? Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Jadi yang nak keluarkan itu mesti daripada perniagaan yang halal, perniagaan yang suci, tak boleh begitu. Ataupun dia nak bagi sedekah daripada sumber-sumber haram. Apa perniagaan dia? Dia ada rumah-rumah urut, rumah-rumah pelacuran. Tapi bukan dia ada share banyak pun, dia ada 30% je share. Itulah keluar zakat. Mana boleh? Perniagaan itu haram. Dia jadi managing director, jadi pegang beberapa saham di dalam syarikat-syarikat Arab. Maka dia nak keluar zakat. Mana boleh? Tak boleh. Ya, sebab ia adalah perniagaan yang haram. Perniagaan yang haram, mana boleh dia keluar zakat? Tak boleh. Saya tanya tuan-tuan, kalau dia menyanyi macam mana dia perempuan? Dia menyanyi, suara dia, lepas tu dia dapat bayaran 10,000 satu show, sekarang dia nak keluar zakat. Bolehkah kita terima zakat dia? Agak boleh tuan-tuan. Dia penyanyi ni, penyanyi perempuan. Dia menyanyi atas pentas dengan tak tutup auratnya, melenggang-lenggoknya atas pentas, dia dapat bayarannya lumayan. Kemudian dia kata dia nak bayar zakat sebab ini dia punya pendapatan. Agak-agak tuan-tuan boleh ke kita ambil zakat tu? Agak-agak je tuan-tuan. Jawab salah bukan masuk neraka pun. Agak-agak je lu. Mengaji tak apa. Bukan tuan-tuan nak bagi fatwa. Kan? Agak-agak boleh ke? Boleh je? Tak boleh. Tak boleh lah sebab perniagaan itu daripada sumber haram. Dia jual suara dia dengan lenggang-lenggok di atas pentas. Tak boleh.
Haram tu. Tu masalah tak faham kan? Ya, tak faham. Tapi ustaz dia ada kedai butik. Dia ada kedai butik, jadi kita tak tahu pendapatan dia bagi daripada sumber mana. Itu lain. Dia penyanyi juga, tapi dia ada kedai butik ataupun dia ada kedai makan. Jadi dia keluarkan zakat. Kita tak tahu sumber mana. Itu cerita lain. Tapi kalau dia memang menyanyi saja, maka kebanyakan para ulama menyatakan haram. Kebanyakannya kata haram. Ya, sebab itu bukan satu yang dibolehkan kepada wanita. Kena jaga tu sekalian ya. Baik. Kemudian Allah Taala sebut, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, Allah Taala kata siapa lepas tu? Iaitulah kami berikan kepada mereka. Apa yang Allah Taala beri? Iaitulah orang-orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benar beriman. Siapa yang sebenar-benar beriman tu? Yang Tuhan sebut betul-betul mukmin. Yang tadilah patah balik ke belakang tadi. Orang yang bayar zakat, orang yang solat, orang yang apabila dia bertawakal kepada Allah, orang yang apabila dia mencari rezeki, dia mencari rezeki yang betul-betul halal, orang yang dia baca Quran, bertambah iman, bertambah ketakutan dia kepada Allah, bertambah keyakinan dia kepada Allah. Maka ini dia panggil beriman. Orang yang bila disebut nama-nama Allah, di hatinya merasa Allah Ta'ala tu hebat. Kalau tak ada sifat-sifat tu, Allah Ta'ala kata taklah masuk lagi orang yang sebenar-benar beriman. Persoalannya tuan-tuan sekalian, ada tak kat kita benda yang macam tu yang Tuhan sebut dalam surah Al-Anfal tu? Ada tak? Ada tak kat kita? Kalau tak ada tu, kita kena semak balik. Kena semak balik ya. Baik, kemudian apakah ganjaran yang diberikan oleh Allah? Kata Allah, diberikan mereka kedudukan yang tinggi, darjat yang tinggi pada sisi Allah. Maknanya siapa yang nak dinaikkan makamnya pada sisi Allah, dia nak naikkan kedudukannya pada sisi Allah, nak menjadi perhatian Allah, maka orang ini kena ada sifat-sifat ini. Kita nak jadi orang menjadi perhatian Allah, kita kena ada sifat ni. Jadi sifat-sifat ini tuan-tuan yang disebut adalah yang perlu datang yang dengan hati kita yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena cuba faham. Cuba laksanakan latihan yang banyak ya. Kemudian kata Allah, bila mana darjat mereka itu ditingkatkan, apa mereka dapat? Mereka dapat wa maghfirah. Mereka dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat-sifat ni Allah Taala akan beri ampun. Keampunan Allah Taala beri kepada manusia yang ada sifat-sifat ini. Lalu apa lagi diberikan oleh Allah? Diberikan kepada mereka rezeki, nikmat yang diberkati oleh Allah. Rezeki ni ada dua. Ada yang Allah Ta'ala berkat, ada yang Allah Ta'ala tidak berkat. Tengok bagaimana kita mendapatkan sumber rezeki kita. Rezeki kita dapat tuan-tuan. Ada orang kata, ustaz saya makan gaji, rezeki saya tetap. Ya, rezeki tetap, kamu makan gaji. Persoalannya berkat ke tak berkat? Macam mana nak nilai? Macam mana nak buat evaluation terhadap rezeki kita berkat dengan tidak berkat? Tengok macam mana kita kerja. Kalau dah datang lewat sokmo, macam mana nak berkat? Ya. Saya bagi khusus di Putrajaya, ada pergi semayang duha 12 rakaat time kerja. Berapa lama pergi semayang tu? 12 rakaat semayang duha time kerja. Ini jenis tak faham, ni jenis tak faham. Bila dibuat mesyuarat, dia kata, saya mesyuarat saya takkan pergi, melainkan ini memang time saya semayang sunat duha. Jadi dia tak masuk mesyuarat sebab dia pergi semayang sunat duha 12 rakaat. Dia tak faham bahawa dia bekerja itu ibadat. Yang ini, sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, kita kena mengaji fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan, sangat penting. Bila kita tak mengaji fiqh aulawiyat, ini yang jadi masalah pada kita ni. Dia tak nampak bahawa kerja tu ibadat. Lalu dia kata, oh tak apa, saya nak kena buat. Dia tak nampak yang dia kerja tu dia bayar gaji. Rezeki dia bawa balik tu. Tuan-tuan percaya ke orang ni hari Sabtu Ahad dia semayang 12 rakaat duha? Saya tak percaya, minta maaf lah. Kadang time kerja je cakap 12 rakaat, tapi hari Sabtu Ahad cuti tak semayang 12 rakaat, bohong je. Tak tahu duha pun tak semayang kot. Tapi dia pejabat lain dia jadi begitu. Saya pernah tengok tu sekalian, lepas dia semayang duha dia baring kat surau tu. Pukul 1 boleh bangun balik. Dia ambil pula lepas semayang sunat duha, sunat tidur sebelum zuhur. Mana boleh time kerja kita pakai sunat-sunat macam tu? Sunat-sunat macam tu, time makan gaji tak boleh buat kerja macam tu. Sebab kita dibayar gaji untuk bekerja. Dia tak faham, dia kata Rasulullah kan dia kata tidur sebelum zuhur.
Tidur sebelum zuhur. Tak, awak kerja sekarang ni. Pejabat perlukan awak, tenaga awak diperlukan, khidmat awak dibayar. Mana boleh awak ambil sunat-sunat yang macam tu? Masa tu, sunat itu dah jadi bukan secondary dah ke 10 dah. Yang utama tu, yang awak bekerja tu, balik rezeki tu, yang dibayar tu, itu kena jadi utama. Sebab tu kena beza aulawiyat, keutamaan dalam melakukan ketaatan tu kena tahu beza. Banyak masalah yang berlaku. Akhirnya orang tengok orang Islam datang kerja pakai kopiah, tapi time mesyuarat tak ada. Kerja tak siap. Bila tanya dalam mesyuarat tak boleh jawab. Tapi cerita pasal Islam pandai. Banyak ada berlaku. Kemarin saya ada kuliah di Putrajaya. Saya sembang dengan satu datuk. Datuk kata, Ustaz nak tahu orang Islam ni betul-betul bekerja ke tidak? Hari Khamis Ustaz mari pusing dekat Putrajaya. Saya, kenapa Datuk? Hari Khamis Ustaz boleh jumpa orang pakai batik. Banyaknya kat mana? Banyaknya dekat gate 1 nak masuk ke Putrajaya. Kata, kenapa ramai kat situ Datuk? Sebab situ ada jual nasi dagang. Pakai baju batik, berjam-jam duduk makan kat situ. Itu semua pekerja-pekerja di Putrajaya. Hari Khamis kan pakai baju batik. Tengok pukul 9, 10, 11 duduk makan, isap rokok berjam-jam. Macam mana tuan-tuan kualiti orang Islam? Kualiti orang Islam. Duit nak. Tapi kerja malas. Minum ke 9, ke 10 belum pasti naik lagi. Saat lagi rehat ke 1, 12.30 dah hilang dah. 12.30 dah hilang. Masuk pukul 2, 2.30 tak masuk lagi. Masuk 2.30, saat lagi baru sembahyang zuhur. Berapa jam kerja sebenarnya ni? Berapa jam kerja? Pukul 5 dia orang pertama punch card. Sharp on time. Mana kualiti kerja? Lepas tu balik mengeluh, rumah tangga masalah, anak-anak bermasalah. Cuba tengok rezeki kita buat balik macam mana. Cek diri kita, rezeki kita buat balik tu macam mana. Apa masalah kita? Berapa jam kualiti kerja kita sebenarnya yang kita berikan. Sebab itu Allah Ta'ala kata rezeki ni ada dua, iaitu rezeki yang berkat, rezeki yang tidak berkat. Berkat tu bagaimana berkat? Kita kena tengok berkat tu, kena tengok halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka, betul, salah. Itu semua nak kena tengok lah. Kalau kita tak ambil lihat benda tu, maka hilanglah kepada kita tentang keberkatan dalam rezeki. Baik. Kita tengok yang ke-6. Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian, kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah dari Allah. Manakala amal jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah, tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Yang bermaksud, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, yakni dengan sebab kekotoran maksiat. Surah Asy-Syam, surah 91, ayat 7 hingga ayat 10. Baik tuan-tuan sekalian, kita kena yakin di dalam rukun iman kita ada beriman dengan qada dan qadar. Allah Ta'ala menentukan balasan, ganjaran baik dan ganjaran buruk. Namun begitu tuan-tuan sekalian, perkara kebaikan dan perkara kejahatan ataupun keburukan ini adalah terletak dengan pilihan kepada manusia. Allah Ta'ala beri kita buat pilihan. Kamu nak pilih baik ke nak pilih buruk? Ini Tuhan bagi kita pilihan. Atas kita lah tuan-tuan sekalian. Namun begitu, kebaikan yang kita lakukan ialah dengan taufik dan hidayah Allah. Maksudnya apa? Bila kita memilih untuk melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan dorongkan jiwa kita ini pergi kepada jalan-jalan untuk memahami apa makna baik pada sisi Allah. Tuan-tuan ingat lagi saya sebut hari itu perihal kebaikan dan keburukan di sudut agama. Apabila disebut tentang baik dan buruk, kita kena lihat definisi agama. Agama definisi baik buruk tu macam mana? Agama yang bagi tahu yang ni baik, yang ni buruk.
Kan? Kita tak boleh guna pandangan-pandangan akal kita ataupun pandangan-pandangan falsafah untuk berdefinisi baik buruk. Tak boleh. Sebab apa? Sebab agama bagi tahu yang ni baik, yang ni buruk. Contoh, agama bagi tahu perkahwinan itu baik, penzinaan itu buruk. Agama yang bagi tahu. Padahal perkahwinan itu menghalalkan satu hubungan yang diharamkan sebelum perkahwinan. Bila berkahwin je, apa yang menghalalkan? Menghalalkan sebab adanya pernikahan. Ada syarat-syarat rukun nikah. Maka kerana melakukan perbuatan itu menyebabkan selepas itu hubungan itu jadi halal. Namun tak adanya ikatan rukun nikah itu, maka dia akan jadi haram. Di barat tidak begitu. Di barat dia kata as long as each other rasa okey. Nampak? Dia kata okey, I kata okey, so what's the problem? Sebab digunakan. Kita agama ada rujukan. Kita agama ada rujukan. Dan tak boleh kata, iya tak, iya juga kalau sama-sama suka apa masalah. Tak boleh begitu. Sebab agama kata begini, nikah itu dibenarkan, penzinaan itu haram. Maka kita tak boleh nak pandai-pandai nak buat definisi baik dan buruk, melainkan kita kena rujuk pada Quran. Baik. Perniagaan, orang berniaga. Orang berniaga dengan ada riba, dengan orang berniaga tak ada riba. Niaga juga. Tetapi agama kata yang ada riba itu haram. Sebab itu ada al-halalul bayyinun, ada al-haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya. Maknanya definisi baik buruk kena lihat pada agama. Tak boleh kita pandai-pandai sendiri. Tak boleh kita kata sama je berniaga. Saya keluar modal, dia keluar modal, tapi modal yang saya keluar saya membeli daripada sumber-sumber yang ada unsur-unsur yang bersalahan dengan agama. Maka agama bagi tahu yang ni betul, ni salah. Ya. Begitu juga ke perkara kejahatan. Kejahatan agama yang bagi tahu. Yang ni benda salah, yang ni benda betul, yang ni buruk. Kita tak boleh kata benda buruk tu baik apa? Contoh, boleh kita kata lelaki buat hubungan dengan lelaki, ia satu benda yang baik sebab dia suka sama suka. Apa masalahnya? Dah agama kata salah. Kenapa salah? Sebab agama datang membentuk manusia. Bila manusia memilih akal dia untuk membina manusia, dia akan melakukan kerosakan. Akan melakukan kerosakan. Institusi kekeluargaan akan runtuh. Sebab berlakunya percanggahan terhadap fitrah kejadian manusia. Baik, maka sebab itu tuan sekalian, manusia yang memilih untuk melakukan kebaikan, dia pilih untuk melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan dorong dia, Allah Ta'ala akan bantu dia, Allah Ta'ala akan buka kepada dia jalan-jalan untuk dia mendapat kebaikan. Bagaimana? Talabul ilm. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhul Jihad, dia kata apa? Dia kata jihad yang paling tinggi adalah talabul ilm, menuntut ilmu pengetahuan. Kenapa Dr. Yusuf Qaradawi kata jihad itu yang paling tinggi? Sebab dengan menuntut ilmu lah manusia dapat meletakkan dirinya tahu di antara betul salah, dosa, pahala, syurga, neraka. Baru kita tahu. Oh, yang ni salah, ni dosa. Yang ni Allah Ta'ala redha, yang ni Allah Ta'ala murka. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, besar kemurkaan Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang cakap satu-satu perkara tapi dia tidak buat. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap satu-satu perkara tapi kamu tak buat? Besar kemurkaan Allah kepada orang yang cakap macam tu. Allah Ta'ala sebut tentang murka dia. Murka dia kepada siapa? Kepada orang yang bercakap tak serupa bikin. Ini murka Allah. Jangan main-main. Murka Allah Ta'ala, tuan-tuan, disebut di hari akhirat, mereka yang dimurkai oleh Allah tak boleh bertemu dengan Allah. Ini bukan benda main-main. Cakap tak serupa bikin tu menyebabkan kemurkaan Allah. Kalau kita tengok dalam hadis pula, nanti kita bincang tengok hadis pula. Hadis sebut pula orang yang selalu cakap tak serupa bikin, berdusta adalah mempunyai ciri-ciri munafik. Masalah lagi. Maka sebab itu kita ni kena cakap biar serupa bikin lah. Apa yang kita cakap? Tu cakap dalam semayang tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Kita hidup mengaku daripada surah Al-An'am kan. Maknanya itu janji kita dengan Allah. Tetapi kita tak laksana. Kita main-main, kita buat-buat tak tahu, ya. Maka Allah Ta'ala kata kabura maqtan indallah, besar murka Allah. Kita nak mengundang kemurkaan Allah ni bahaya tuan sekalian, ya. Maka sebab itu
benarlah apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi tadi, bahawa fiqhul jihad adalah jihad tentang menuntut ilmu. Bila kita tuntut ilmu, kita tahu, oh ni dosa, ini pahala, ini ganjaran, ini balasan, ini syurga, ini neraka. Maka baru kita nampak apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Banyak orang dia cari jalan shortcut, dia tak nak mengaji. Dia ambil daripada orang. Orang ni kata okey, amalan ni kata okey, amalan ni kata okey, dia ambil. Dia ikut-ikutan saja. Dia tak tengok dia ada nas, tidak ada nas, ada rujukan, tidak ada rujukan, dia tak tengok. Dia percaya kepada benda-benda yang disampaikan kepada dia dengan cara tanpa ada nas apa pun. Dia kata kalau minum air ni boleh jadi begini-begini ni. Percaya. Tak apalah takat minum, tapi dia percaya bahawa air tu yang mengubati dia. Habis. Syirik pula pada Allah. Dia mengaku kerana dia minum air ni lah dia sembuh. Bukan Allah yang menyembuhkan. Masalah besar pula. Banyak orang kan macam tu kan. Ada orang dia pergi berubat dekat Bomo Siam. Bomo Siam bukan Bomo biasa tu, ni yang Sami Buddha tu. Pergi ke Thailand tu. Balik jumpa saya. Kata, ustaz, saya pergi ke Thailand itu, saya pergi berubat. Lama dah saya sakit, berubat tak baik-baik. Saya pergi berubat. Orang kata, marilah kita pergi berubat situ. Sekali je Sami Buddha tu berubat. Balik-balik sembuh, ustaz. Dia bagi apa? Dia ada baca sikit, dia ada bagi satu batu lah, saya bawa balik. Saya kata, Tuan Haji buat benda syirik. Ya ke ustaz? Syirik. Pergi jumpa Sami Buddha, pergi buat rawatan, baik sungguh. Tapi pakcik percaya, Tuan Haji percaya bahawa Sami Buddha tu menyembuhkan dengan kalimat-kalimat dia, karamah-karamah dia, dengan bacaan-bacaan dia. Syirik. Tapi ustaz, saya percaya Allah Ta'ala menyembuh. Memanglah percaya Allah Ta'ala menyembuh, tapi pergi berubat dengan siapa? Apa yang dia baca? Apa yang dia ungkap? Apa yang dia beri? Tengok tuan-tuan, umur dah 60 lebih pergi buat kerja-kerja yang menyebabkan akidah rosak. Kan saya penyakit semua ni. Sebab surau masjid tak datang, pengajian ilmu tak datang, sibuk dengan Mercedes ke sana dan kemari. Akhirnya menyesal. Tuan-tuan bayang, orang yang syirik ni masalah dia besar kan. Amalan dia semua habis, dosa dia tinggal. Amalan pahala dia habis, kosong. Nak kutip balik tu dengan usia yang macam tu, taubatan nasuha, kena taubat sungguh-sungguh minta ampun pada Allah. Ini masalah-masalah besar sebab bila kita tak faham di dalam persoalan perkara yang menyebabkan akidah kita gugur, ini kita kena hati-hati itu sekalian. Baik, kemudian perkara baik dan perkara buruk kita bincang ni. Ini Allah Ta'ala menyebut bahawa orang yang nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi taufik dan inayah pada dia, jalan-jalan dia, tunjuk dia. Manakala manusia yang memilih untuk melakukan perbuatan buruk, Allah Ta'ala tak paksa. Tetapi semua dia berlaku dengan izin Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia buat benda buruk berlaku juga dengan izin Allah. Bukanlah maknanya dia melakukan satu dosa tu Allah Ta'ala tak izinkan. Tak, Allah Ta'ala izin sebab dia memilih untuk melakukan keburukan itu. Allah Ta'ala izin, tapi dia tanggung lah. Pada hari akhirat tuan-tuan sekalian, manusia akan, yang dimasukkan dalam neraka akan mengeluarkan kata-kata saling salah menyalah. Sehingga ada yang berkata dalam neraka, wahai Allah, kami ni sesat sebab pemimpin-pemimpin kami lah yang bawa kami ke jalan ini. Pemimpin-pemimpin kami yang bawa kami masuk jalan ni. Ya, wahai Allah, engkau azablah pemimpin-pemimpin kami 2 kali ganda lebih daripada apa yang kami kena. Mereka dia duduk dalam neraka, mereka kata, wahai Allah, kami ni jadi sesat sebab pemimpin-pemimpin kami bawa kami jalan ni. Dia yang salah, maka engkau azab dia 2 kali ganda lebih daripada kami, wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, jangan kamu berbicara dengan aku. Ya? Allah Ta'ala tak nak bicara, tak nak dengar. Masing-masing tu kan salah menyalah. Sebab apa salah menyalah? Sebab sekarang ni masing-masing telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah kena azab, bila dah kena balasan yang tidak tertanggung, maka mereka minta kepada Allah untuk dilepaskan dirinya. Ya, minta lepas diri. Bila mereka minta lepas diri, Allah Ta'ala tidak mau layan. Allah Ta'ala tak layan. Ada yang menyatakan nanti, wahai Allah, kami jadi sesat sebab kami dihasut oleh syaitan. Syaitan jawab apa? Syaitan kata, wahai Allah, aku ni hasut je, aku tak paksa. Tengok, syaitan pun melepas diri. Dia kata, aku hasut je ya Allah, bukan aku paksa. Mana ada aku paksa? Betul tu, syaitan tak pernah paksa kita buat maksiat, dia hasut je. Ada tuan-tuan tadi nak masuk ke masjid ni, nak ke surau ni, tak boleh keluar daripada kereta. Ada? Syaitan pergi tutup pintu. Ada? Tak ada. Tuan-tuan mari sini, syaitan tarik. Tak ada. Dia hasut je, hasut.
Dia tak paksa gitu. Syaitan pun melepas diri. Ya Allah, aku ni hasut je, aku tak paksa, mereka sendiri yang nak. Tengok gitu. Maknanya keburukan itu adalah pilihan manusia. Manusia yang memilih. Maka bila dia memilih, dia dapat. Dia tanggung lah. Dia tanggung. Allah Ta'ala kata jangan minum arak, dia minum arak. Dia minum, dia tanggung lah. Maka dia tak boleh menyalahkan Tuhan. Nanti dia kata, kenapa Allah Ta'ala buat arak kalau tak bagi minum? Allah Ta'ala nak buat apa ikut suka dia, tapi ada benda dia larang. Ada yang tanya, kalau Allah Ta'ala tak bagi kita makan babi, kenapa Allah Ta'ala cipta babi tu? Babi tu Allah Ta'ala cipta bukan untuk kita makan. Untuk rimau, untuk singa, untuk buaya makan. Kau pergi makan buat apa? Kadang-kadang kita jawab guna akal kita begitu je. Ingat semua Tuhan cipta dia boleh makan ke? Bukan semua boleh makan. Ya? Sebab itu datangnya kepada kita taat. Apabila diseru kepada orang beriman, apa mereka jawab? Mereka jawab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah seruan kepada orang beriman. Tapi apabila diseru kepada orang-orang munafik, mereka kata apa? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak taat. Allah Ta'ala suruh dengar dan taat. Itu prinsip-prinsip kita beriman dengan kitab. Nanti saya akan hurai kemudianlah dalam kuliah-kuliah akan datang. Baik. Allah Ta'ala cerita tentang kejadian manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah Ta'ala menjadikan manusia ini dengan sempurna, lengkap. Lengkap maknanya Allah Ta'ala beri akal, Allah Ta'ala beri nafsu, Allah Ta'ala beri panca indera, Allah Ta'ala beri kepada kita kelengkapan yang lengkap. Boleh berfikir, boleh memahami. Lengkaplah kita ni tuan-tuan, hidup. Lalu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada manusia ni jalan untuk bawa kepada kejahatan dan jalan ketakwaan. Allah Ta'ala beri kepada kita pilihan. Ini jalan dosa, ini jalan dapat pahala. Ini Allah Ta'ala tentukan bagi kepada kita. Lalu Allah Ta'ala kata, siapakah golongan yang berjaya? Golongan yang berjaya, kata Allah, ialah golongan yang asalnya sudah bersih. Maknanya sudah beriman, sudah menerima tentang persoalan-persoalan akidah, terima tentang rukun-rukun iman, dah terima dah. Lalu mereka itu bertambah-tambah imannya, iaitu dengan mereka melakukan amal-amal yang soleh. Melakukan amal-amal yang soleh. Mereka dah beriman, ditambahnya iman menjadi orang berjaya. Amal-amal itu yang menyebabkan dia berjaya. Amal soleh, solat sunat, sedekah jariah. Dia dah bayar zakat tapi dia bagi sedekah. Dia dah sembahyang wajib tapi dia solat sunat. Dia bukan sekadar sembahyang wajib, dia sembahyang berjemaah. Dia bukan sembahyang berjemaah, dia sembahyang di awal waktu. Ini orang yang mencari-cari bagaimana untuk menambahkan hidupnya dengan melakukan amal-amal yang soleh. Begitulah juga Allah Ta'ala menyatakan, rugilah, kecewalah, gagallah orang-orang yang diberikan kepadanya iman, tetapi lepas tu dia pergi cari jalan-jalan maksiat. Dia dah beriman dah, percaya pada Allah, tapi dia tak boleh tinggal riba, tapi dia tak boleh tinggal maksiat, tapi dia tak boleh tinggal rasuah, tapi dia tak boleh tinggal dengan penipuan. Rugi orang ini. Maka kata Allah, orang-orang ini akan hidup dalam keadaan bagaimana? Pada pandangan Allah, mereka ini orang-orang yang kotor. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut tadilah, yang kita bincang awal-awal tadi, bila manusia itu melakukan kemaksiatan, maka ditutup kepadanya pintu-pintu taubat. Pintu taubat ditutup sebab dia seronok dengan maksiat dia itu. Dan kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir, surah 74 ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya manusia yang melakukan maksiat, dia tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dia bertaubat. Itu je. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala tu kasih, cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala tu kasih, cinta kepada orang-orang yang menyucikan dirinya. Maknanya dia dah buat maksiat, dia taubat. Dia akan dapat kasih sayang Allah. Nak dapat kasih sayang Allah senang je. Taubat di atas dosa yang kita buat, dapatlah kasih sayang Allah. Lepas dah taubat nak buat apa? Wa yuhibbul mutatahhirin, membersihkan dirinya. Bagaimana nak bersih diri? Lakukan amal-amal yang soleh, amal-amal sunat yang banyak. Itu dia panggil membersihkan diri. Seorang sahabat Nabi yang bernama Wabishah bin Ma'bad berkunjung kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, di dalam sabda Nabi, Nabi bertanya kepada dia, engkau datang bertanya tentang kebaikan? Nabi tanya. Benar wahai Rasul, jawab Wabishah. Maka Nabi kata, tanyalah kepada hati kamu.
kebajikan adalah suatu yang tenang terhadap jiwa dan yang tenteram terhadap hati. Sedangkan dosa adalah yang merunsingkan hati dan membimbangkan jiwa walaupun setelah orang memberi kepada kamu fatwa. Maksudnya apa tuan sekalian? Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, tanya apa yang dimaksudkan dengan kebajikan. Apakah yang dimaksud dengan kebaikan? Nabi kata, kebaikan tu kamu kena tanya kat jiwa kamu. Sebab kebaikan ni dia akan fitrah kepada jiwa manusia, hati manusia. Benda baik ni, bila manusia ni melakukan kebaikan, dia akan jadi fitrah sesuai dengan jiwa dia. Jiwa dia akan tenang, jiwa dia akan tenteram. Dia yakin bahawa benda dia buat ni benda betul. Bila mana dia dah berilmu. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak jadi juga. Kalau tak ada ilmu, dia tak tahu juga. Sebab tu ada yang cium tapak kaki guru pun ada. Dia rasa itulah benda paling tenang dalam hidup dia. Tuan-tuan tengok dalam gambar tu. Cium tapak kaki guru. Mari ramai-ramai cium tapak kaki guru. Berbaris cium tapak kaki guru. Macam mana cerita tu Ustaz? Itu dia panggil orang tidak ada ilmu pengetahuan. Ambil berkat. Nabi pun tak pernah bagi orang cium tapak kaki dia. Ya? Nabi tak bagi orang cium tapak kaki. Tiba-tiba ada orang lebih mulia pada Nabi bagi cium tapak kaki. Macam mana tu tuan-tuan sekalian? Ya? Jadi sebab tu dia tak ada ilmu, dia tak nampak. Dia tak nampak itu adalah benda yang salah. Bila dia ada ilmu pengetahuan, dia melakukan amal dengan ilmu pengetahuan, maka akan datang ketenangan dalam jiwa dia. Datanglah ketenangan pada jiwa dia. Ilmu ni penting, sangat penting. Rupanya dia dapat, oh ni tenang. Kalau tidak, dia melakukan satu yang buruk, dia kata tenang, tapi dia ditipu oleh syaitan. Itu masalah besar juga tu. Itu ada wirid dalam kelambu ada tu. Wirid dalam kelambu malam, tutup lampu dan sebagainya, dia wirid. Masalah juga tu. Dia rasa dapat tenang. Itu bukan tenang itu. Dia ditipu oleh syaitan. Bukan ketenangan. Ketenangan ni benda dalam hati yang dia akan mendapat ketenangan jiwa. Ini fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Cuba tuan-tuan tengok, kalau kita lepas semayang, kita rasa tenang ke tidak? Benda fitrah kan? Cuba kita tak semayang. Kita ni orang yang dah biasa semayang, tiba-tiba jam jalan dan sebagainya tersangkut, kita gelisah kan? Nak keluar, nak semayang, tak tahu pula ilmu macam mana nak semayang dalam kenderaan. Macam mana nak buat? Terperangkap dalam jam. Daripada pukul 12 sampai pukul 5 terperangkap jam. Banjir, naik air dan sebagainya, tak boleh lintas. Kita selesai pinggang nak solat macam mana, tak boleh keluar kereta dan sebagainya. Macam mana nak buat? Tak ada ilmu, susah. Jangan pergi ambil air radiator pula ambil uduk. Jangan buat pasal. Kan? Jadi kena ada cara-cara, kena mengaji lah. Ya. Saya bagi kursus baru ni, ada orang tanya, Ustaz, boleh ke Ustaz ambil wuduk dengan air botol ni? Kata boleh. Kenapa? Tak cukup 2 kolah. Jenuh lah tuan-tuan, dia fikir ni 2 kolah juga. Memanglah tak cukup 2 kolah. Air tu dia datang daripada tempat yang memang 2 kolah kan. Dia kata tak boleh, saya mengaji dulu, ambil wuduk mesti 2 kolah. Ini mana 2 kolah ni? Payah tu tak nak ajar gitu. Akhirnya tak semayang. Tak semayang, tak apa, kita qadha je lah nanti. Mana ada istilah qadha? Qadha ni 2 keadaan je. Terlupa dengan tertidur saja. Itu pun dalam mazhab Syafi'i. Terlupa, tertidur. Maknanya saja-saja tak boleh. Tadi saya dengan pelajar-pelajar saya ada program di Hospital Sedang. Jadi saya pergi melawat seorang pesakit. Saya tanya, Pakcik berapa hari dia masuk buat Pakcik? Pakcik masuk 3 hari. 3 hari. Pakcik boleh semayang Pakcik? Pakcik tak semayang lagi. 3-4 hari tak semayang? Tak semayang lagi. Pakcik sakit apa Pakcik? Dia kata dia kena keracunan. Doktor suspek dia kena kencing tikus. Jadi macam mana keadaan Pakcik lepas kena tu? Saya balik rumah tu pening-pening, sakit-sakit perut, muntah-muntah. Lepas tu saya sedar-sedar kat hospital lah. Pakcik pergi mana Pakcik? Pakcik kata saya makan mi kat kedai. Balik tu kena. Doktor suspek kena kencing tikus. Jadi saya tak sedar, berapa hari saya tak sedar. Saya tak tahu hari apa, kat mana saya semua tak tahu. Tak apa Pakcik, masa Pakcik tak sedar tu, kira selamat lah Pakcik. Dan ni sedar ni macam mana nak ambil, tahu tak semayang? Tak tahu macam mana nak semayang. Ajar. Ambil air, adik Pakcik kena ambil wuduk macam ni, kena semayang, duduk atas katil, boleh semayang Pakcik. Oh ya ke? Pakcik tak tahu pun. Tak apalah, ni saya ajar lah ni. Tengok tuan-tuan, tak semayang. Tak semayang. Ya. Dia tak semayang, dia tunggu nak balik rumah pun nak semayang. Kalau sempat balik rumah, kalau balik dia alam barzakh, macam? Ni masalah-masalah tak ada ilmu pengetahuan, dia tak akan buat lah. Tak apa. Sebab tu dia kena ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia tak buat tu, jiwa dia akan memberontak lawan. Tak boleh ni dosa ni. Sebab ilmu tu. Tak boleh ni.
Contoh tuan-tuan, kita bangun malam. Tuan-tuan bangun malam, tengok ada waktu boleh sembahyang tahajud. Tahajud ni malam je. Tak boleh buat siang hari, tak ada tahajud nama dia. Tuan-tuan bangun ni, kalau iman kita kuat, ini peluang ni Tuhan kejut kita nak sembahyang. Kita rasa kita kena buat ni. Maknanya kita tahu tentang ganjaran solat tahajud, kita tahu kehebatan bagaimana orang sembahyang tahajud, maka senanglah. Walaupun kadang-kadang kita bangun pergi bilik air, tak ambil wuduk, tak sembahyang pun. Kita bangun juga 4-5 pagi tu, pergi bilik air, lepas selesai urusan kita, pergi tidur balik. Belum subuh lagi. Sebab kita tak tahu ganjaran dia. Tapi bila kita tahu ganjaran dia, kehebatan dia, kita boleh tahu bagaimana hebatnya tahajud ni, kita tak akan tinggal. Kalau kita tinggal, kita terjaga, kita rasa Allah ruginya tak buat tahajud tadi. Itu sebab dia kata pentingnya ilmu pengetahuan. Dan dimaksudkan oleh Nabi SAW, kamu tanya jiwa kamu. Jiwa kamu yang telah diisi dengan ilmu pengetahuan, dengan keimanan, dengan kefahaman, bila kamu tinggal sesuatu amal yang soleh, jiwa kamu pasti tidak tenang. Tapi kalau jiwa kamu itu kotor, kamu tidak pernah tahu tentang perkara dosa pahala, kamu langgar semua, kamu buat dosa pun kamu tak akan rasa apa-apa. Kamu tak akan rasa ia itu akan menyebabkan kamu itu dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kita tanya pada jiwa kamu. Jiwa kita yang diisi dengan ilmu pengetahuan, jiwa kita yang diberikan dengan apakah ganjaran kebaikan keburukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik tuan-tuan, begitulah saya tengok kita habis di situ, kita masuk tadi sampai nombor 6. Insya-Allah nanti kita sambung perkara nombor 7 dan juga nombor 8 pada kuliah akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nak tanya tuan-tuan?